Ni untuk komplain pada bahagian kiri depan dia ada bunyi lah. Dia dalam letak rata tu ada bunyi kiri-kiri. Dekat dalam letak rata je. Assalamualaikum. Hari ni kita ada SPG Saga BLM. Okey, masalah kereta ni untuk komplain pada bahagian kiri depan dia ada bunyi lah. Dia dalam letak rata tu ada bunyi kiri-kiri. Dekat dalam letak rata je. So bila kami check, masalah punca daripada lower arm. Ni lower arm dia belah kiri. Okey, masalah dia first kali kat punya bush belakang ni. Boleh tengok ada crack. Ni saya ni tengok dia koyak ada bush dia. Okey, yang keduanya dia punya ni ball joint dia ni. Dah ada koyak. Koyak ni tak apa lagi, tapi dia ada free play. Ball joint dia ni, dia ada ball joint dalam ni tau, dia ada free play. Dia boleh goyang atas bawah. Tu menyebabkan bila dia tak rata tu dia ada bunyi. Lepas tu pada bush belakang ni pun dia dah ada renggang, boleh tengok. Ada renggang. Efek dia kalau kita tak tukar ni lama kelamaan boleh jadi tayar tu makan lah. Tayar tu makan tak cantik, betul alignment pun kita kena susah harapan. Kau compare dengan yang baru ni tengok bush macam mana. Memang tak ada apa-apa masalah lah kalau barang baru kan. Nampak tu, dia tak ada crack apa. Lepas tu dia bush belakang ni pun memang fit lah. Dia tak ada renggang terkeluar ke apa. Tu ball joint dia memang fit lah. Dia kalau nak kita pusing ke tangan ni pun memang susah. Memang ketat lagi. So mana-mana ada masalah macam ni, kena buat checking dulu lah. Boleh cari kami dekat kedai TVZ.